penciptaan juga, ini falsafah Islam. Nanti saya cerita pula macam mana cara golongan liberal menafsirkan kehidupan. Falsafah Islam juga apabila berbincang berkenaan tentang ilmu, apabila berbincang berkenaan tentang ilmu, juga Allah SWT pertegaskan bahawa ilmu ini adalah merupakan hak milik mutlak Allah SWT. Tak ada siapa tahu sesuatu kecuali dengan izin Allah. Tak ada siapa akan mengetahui apa-apa pun dalam kehidupan ni kecuali apabila Allah izinkan kepada dia untuk tahu. Kan? Dalam Al-Quran cukup jelas. Kan? Apabila Allah SWT bertanya kepada para malaikat, kan, berkenaan tentang nama-nama, kan, malaikat boleh jawab tak? Malaikat tak boleh jawab. Dan Nabi Adam tahu nama-nama tu hanya apabila Allah SWT yang ajar kepada dia. Kan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Lalu Allah SWT mengajar kepada Adam nama-nama. Ada setengah ulama dia kata maksud nama-nama tu Allah ajar ini benda ni fungsi dia begini, ini benda ni fungsinya begini, ini benda ni fungsi dia begini, satu demi satu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, satu demi satu Allah SWT ajar kepada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam tahu. Dan malaikat yang hidup mungkin berapa ribu tahun sebelum daripada penciptaan Nabi Adam, Allah SWT tanya kepada mereka, summa aradahum 'alal malaikah, kemudian dilontarkan pertanyaan yang sama kepada para malaikat, faqala ambiuni bi asma'i haula. Allah SWT tanya kepada mereka, tunjukkan ataupun berikan kepada aku apa nama benda-benda ni. Malaikat kata apa? Kan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para malaikat pun berkata, tidak ada maha suci engkau, kami tidak tahu kecuali apa yang engkau ajar, dan sesungguhnya engkau lah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Malaikat yang dah hidup beribu tahun sebelum daripada dicipta Nabi Adam AS tak tahu apa-apa pun. Sebab itu bila kita melihat kenapa Allah SWT menurunkan surah Iqra, 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq, Al-Iqra tu, kenapa Allah SWT turunkan 5 ayat? Di antaranya adalah satu benda penting dalam tasawur kehidupan seorang Muslim adalah sumber. Selalu orang sebut bila turun Iqra ni mana pentingnya menuntut ilmu. Betul juga tu. Tapi ada satu lagi yang lebih penting daripada itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Siapa yang mencipta? Allah SWT. Alladzi yang menciptakan min alaq, daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia, yang mengajar manusia daripada sebatang pena, yang mengajar manusia apa-apa yang dia tidak ketahui. Syekh Qutb dia kata apa? 5 ayat pertama ni adalah merupakan di antara perkara penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu Allah SWT menerangkan tentang hakikat pencipta adalah Allah, yang bagi ilmu adalah Allah. Jadi segala-galanya adalah Allah SWT.